Of course dia nak dalam suasana yang lebih teratur, suasana yang boleh merangsang dia punya fokus dan aktiviti produktiviti dia orang. Itu yang kadang-kadang of course lah, kadang-kadang dalam masa kita bekerja tu macam-macam isu yang timbul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast Kesuma Jiwa. Terima kasih kepada yang terus setia bersama kami dan alhamdulillah sedar tak sedar kita telah pun berada di episod yang ke-15. Hari ini saudara, kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengekalkan keharmonian di tempat kerja. Saya fikir ini satu tajuk yang sangat menarik untuk kita dengar kupasannya selepas nanti, dan bersama kami pada hari ini iaitu yang berurusan Encik Aminuddin bin Abdul Rahman, iaitu merupakan Ketua Pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ataupun ringkasnya JPPM. Tuan, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Subhanallah. Kita nak bincangkan beberapa perkara dan saya rasa jawapan yang tuan bakal berikan nanti pastinya akan memberikan kata orang kefahaman, kalau ada timbul sebarang kekeliruan ataupun macam mana kita nak mengekalkan keharmonian di tempat kerja. Baik tuan, yang soalan saya yang pertama, boleh tak tuan terangkan sedikit mengenai latar belakang JPPM itu sendiri secara ringkas? Sila tuan. Okey, pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada moderator kita Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi menjemput saya dalam sesi podcast kali ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan tingkah Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ataupun JPPM, betul, merupakan salah satu daripada jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia, dan kami ini beroperasi dari 13 buah negeri, termasuk di Sabah dan Sarawak, dan beribu pejabat di Putrajaya. Betul. Baik. Peranan, kita sebut peranan. Sebenarnya kalau tuan boleh ceritakan dengan lebih lanjut, apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh JPPM ini sendiri? Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia ini telah diberi tanggungjawab untuk menguasakan satu akta yang dipanggil Akta Perhubungan Perusahaan tahun 1967 atau dikenali sebagai Akta 177. Akta ini telah menggariskan beberapa aspek khususnya berkaitan menjaga kebajikan ataupun melindungi hak pekerja, kebajikan dan juga kesatuan sekerja. Dan Jabatan Perhubungan Perusahaan ini JPPM diberi tanggungjawab menguasakan undang-undang tersebut. Dan juga peraturan-peraturan di bawahnya. Kalau kita lihat kepada Akta 177 ini, dia telah menggariskan beberapa asas utama yang perlu dikuatkuasakan. Dan yang pertama, bagaimana kita nak mengurus atau mengupuk keharmonian perhubungan perusahaan di peringkat tempat kerja dan sebagainya. Dan kita juga telah dalam akta tersebut juga telah menetapkan bahawa jabatan ini perlu menyediakan peraturan-peraturan yang tertentu bagi mengurus sebarang pertikaian perhubungan perusahaan yang berlaku, dan bagaimana langkah-langkah preventif itu dapat dilaksanakan supaya dalam masa yang sama kita dapat mencegah daripada berlakunya pertikaian yang lebih besar, ataupun dalam masa yang sama juga kita akan cuba menyelesaikan pertikaian supaya tidak berpanjangan. Okey, baik tuan, boleh tak tuan terangkan tentang hak-hak pekerja dan kesatuan sekerja di bawah Akta 177 itu sendiri tuan? Okey, di bawah Akta 177 ini telah menggariskan tentang yang pertama tentang kebebasan berkesatuan. Akta 177 ini telah memberi kebebasan untuk pekerja berkesatuan. Ini merupakan selaras dengan komitmen Malaysia terhadap Convention ILO 98 ataupun diberi nama Right to Organize in Collective Bargaining. Dan di bawah convention ini telah menetapkan bahawa pekerja boleh menubuhkan kesatuan sekerja, dan in fact dia menggalakkan pun penyertaan pekerja dan kesatuan sekerja. Dan JPP tidak berkompromi terhadap sebarang usaha untuk menghalang ataupun menyekat
berniat campur tangan terhadap aktiviti kesatuan sekerja. In fact kita merangsang dan menggalakkan diorang beraktiviti selaras dengan pengiktirafan yang diberi. Dan of course dalam proses untuk mendapatkan pengiktirafan, kita melalui proses collective bargaining ataupun perundingan kolektif. Dan perundingan kolektif ini adalah untuk kita mendapatkan ataupun menentukan kita punya perjanjian kolektif. Itu adalah tujuan utama perundingan kolektif itu dilaksanakan. Dan yang ketiga, rasa saya aspek yang paling penting adalah di bawah akta tersebut dia memberi perlindungan kepada pekerja-pekerja yang diberhentikan kerja tanpa alasan dan sebab yang musabah. Itu boleh difilekan di bawah Section 20 di bawah akta 177 dan dia perlulah difilekan di Jabatan Perhubungan Perusahaan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh penambatan tersebut. Kita harap maklumat ni sampai tuan. Ya, insya-Allah. Sebab dia sangat menarik tu sebab JPPM ni dia jadi sebagai pemudah cara. Mungkin kadang-kadang ada satuan sekerja ni ataupun individu dalam satuan sekerja dia macam takut-takut nak ke depan. Kan takut mungkin contoh sebut tadilah takut mungkin tak dilindungi dan sebagainya. Jadi dengan sikit pencerahan tuan ni insya-Allah kita dapat memberikan garis panduan yang betul dan kaedah macam mana mereka nak mencari jalan penyelesaian ataupun pendamaian itu tadi. Baik. Soalan seterusnya, boleh tuan jelaskan kepentingan perjanjian bersama yang tuan sebutkan tadi itu dalam sesebuah syarikat? Perjanjian kolektif ini dia merujuk kepada satu persetujuan bersama antara majikan atau kesatuan majikan dengan kesatuan sekerja. Betul. Dia menggariskan terma-terma dan syarat-syarat perkhidmatan kepada semua yang terlibat di bawah dilindungi di bawah kolektif perjanjian kolektif ini dan banyak faedah-faedah yang diperolehi oleh pihak pekerja. Malah pekerja boleh berunding dengan pihak majikan untuk mendapat perlindungan atau manfaat yang lebih baik. Contohnya kalau you nak merundingkan tentang soal-soal kenaikan gaji, kelarasan gaji, penyelesaian gaji, bonus dan sebagainya, dia boleh dibincangkan, dirundingkan dan mungkin dia akan menjadi sebahagian daripada terma-terma dalam collective agreement tersebut. Dan collective agreement tersebut perlulah dipersetujui oleh dua belah pihak antara majikan ataupun kesatuan majikan bersama dengan kesatuan sekerja berkenaan. Maknanya ada platform. Ya. Maknanya kalau mereka ada macam mana nak selesaikan isu ni, pendamaian tu macam mana kita. Ada pihak yang boleh bantu kita, bantu mereka. Jadi kita lah ni. Betul. Alhamdulillah. Baik, sekiranya terdapat pertikaian di tempat kerja kan tuan kan? Sejauh mana kaedah penyelesaian pertikaian yang dilaksanakan oleh JPPM? Di peringkat jabatan sendiri, kita sebenarnya memang ada kita punya pegawai yang bertugas setiap hari dan kita mengendalikan pelbagai aduan terutama yang melibatkan pertikaian dan kita rasa kita akan sebarang pertikaian yang dilaporkan di peringkat JPP biasanya kita akan buat berindamai. Dan kita akan cuba menyelesaikan isu-isu dan mencari fakta-fakta isu yang menjadikan dia sebagai kenapa benda itu menjadi satu pertikaian. Dan kita akan mengkaji, meneliti dan mengambil kira pandangan daripada dua pihak dan bagaimana kita mendapatkan satu solution ataupun solusi untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Bagi kaedah tersebut, of course kita akan memastikan penyelesaian ini adalah dalam keadaan win-win situation. Maknanya kedua pihak itu bersetuju. Dan on the top of that, walaupun demikian dalam masa yang sama kita juga menggalakkan pihak majikan juga menyediakan satu prosedur kilanan di peringkat tempat kerja. In fact ini sebahagian daripada kadang-kadang ada sebahagian besar diletakkan di bawah collective agreement juga. Ini merupakan salah satu platform yang rasa saya amat berkesan. Kalau dapat ditubuhkan di peringkat organisasi, rasa saya banyak syarikat dah tubuhkan platform
Kilanan ini sebab dia merupakan satu platform yang boleh majikan pekerja berkomunikasi, membincangkan isu-isu yang semasa, bincang-bincang yang berbangkit supaya dapat diselesaikan secara bersama. Dan yang paling penting, prosedur yang ada dalam kilanan ini, prosedur kilanan ini akan memberi peluang kepada pihak majikan, kepada pihak pekerja, terutama pekerja-pekerja individu pun sebenarnya dia boleh menyalurkan dia punya permasalahan dia dalam platform tersebut. Dan di situlah adanya way-to-way communication, komunikasi dua pihak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit. So I think that is one of the platform yang wajar dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Betul. Dengan syarat dia ditubuhkan juga di peringkat syarikat. Betul. Maknanya kalau berlaku pertikaian antara individu mungkin tidaklah kan, tapi dia kena melalui kesatuan juga tuan ya, dia boleh jadi melalui kesatuan, dia boleh jadi individu dan walaupun ia terbuka. Dan asalkan ada platform tersebut, mana-mana pihak boleh datang dan berunding. Di peringkat organisasi dan majikan mestilah bersedia untuk membincangkan isu-isu berkenaan. Dan saya rasa bila dah adanya saluran-saluran rasmi untuk kita mengadakan perbincangan dan nak menyelesaikan kesatuan, rasa saya tak ada masalah. Betul. Jadi kan datang walaupun wakil kesatuan ke ataupun kesatuan dalaman ke ataupun pekerja individu, I think itu adalah bagus untuk kita merangsang kepada penyelesaian masalah. Okey tuan, sikitlah kalau antara isu yang sering jadi pertikaian, kita tahulah antaranya biasanya gaji. Ada tak isu-isu lain yang sering jadi pertikaian? Banyak sebenarnya isu-isu yang berbangkit di berbagai-bagai isu, tetapi dia adalah berkaitan juga dengan soal-soal kebajikan pekerja. Apabila dia melibatkan soal-soal kebajikan pekerja, I think pekerja itu sebahagian daripada organisasi berkenaan. Hak dia orang juga untuk menyuarakan pandangan dan pendapat. In fact, macam isu-isu tentang working condition ataupun suasana tempat kerja. Betul. So tempat kerja pun nak kena selesa dan comfort dan sebagainya. Betul, sangat betul. You nak bekerja, betul. Of course you nak dalam suasana yang lebih teratur, suasana yang boleh merangsang dia punya fokus dan aktiviti, produktiviti dia orang. Betul. Itu yang kadang-kadang of course lah, kadang-kadang dalam masa kita bekerja itu macam-macam isu yang timbul dan rasa saya dengan adanya platform macam tu, macam ada agreement procedure ni, saya rasa dia ni amat berkesan dalam mengendalikan urusan pertikaian. Betul. Satu ayat yang sesuai tuan sebut tadi, saya sangat suka. Kita berada di tempat kerja tu bukan satu masa yang singkat. Kadang-kadang mungkin ada sampai 8 jam, 10 jam. Kan? Jadi kalau suasana tempat kerja tu tidak selesa, tidak merangsangkan, dia akan jadi isu lah start kat situ. Betul. Okey, alhamdulillah. Betul. Jadi apakah landscape keharmonian perusahaan yang ingin diterapkan oleh GPPM ni tuan sebenarnya? Sebenarnya seperti mana yang saya sebutkan dalam preamble Akta 177, memang untuk dia punya hasrat dia untuk kita memupuk ataupun mengekalkan keharmonian perhubungan perusahaan. Ini merupakan agenda nasional dan saya rasa perkara ini perlu ada bagi setiap tempat pekerjaan, di tempat syarikat dan sebagainya. Dan kita of course kita berhasrat supaya pihak majikan dan pekerja ini sentiasa dapat bekerjasama, dapat bertolak ansur, transparan dalam tindakan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan pekerjaan. Dia boleh berhubung, berkomunikasi secara langsung. Yang paling penting saling percaya dan mempercayai. Betul. Dalam kerja ni, everybody faham, perlu sedar tentang hakikat perlunya tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab majikan macam mana, tanggungjawab pekerja macam mana. Dan ini perlu diselaraskan dalam bentuk yang lebih harmoni supaya majikan pun berasa dalam keadaan yang selesa, pekerja pun dalam keadaan selesa, dan apabila semuanya bagus dalam keadaan yang stabil dan harmoni, maka produktiviti itu akan meningkat, yang boleh memberi manfaat kepada majikan dan juga pekerja. Dari segi mungkin akan dapat lonjakan upah daripada produktiviti yang meningkat. Okey, alhamdulillah. Okey tuan, saya dimaklumkan salah satu penyelesaian pertikaian adalah melalui LDPRS itu sendiri. Dia ada nama panjang tu sebagai sikatan. Sikatan ni senang untuk orang ingat kan.
menariknya di situ. Boleh Tuan perjelaskan dulu dia punya maklumat. LDPRS ini ataupun Labour Dispute Alternative Prevention and Resolution System. Dia merupakan salah satu daripada kaedah untuk kita menyelesaikan permasalahan sebelum sampai kepada peringkat litigation atau litigasi ataupun peringkat perundangan. Maknanya penyelesaian ini memang pun telah diperkukuhkan. In fact, dia pun diiktiraf di peringkat antarabangsa oleh Pertubuhan Pemburuan Antarabangsa, ILO. Dan itu merupakan salah satu kaedah yang paling berkesan, menjimatkan dari segi kos dan masa, sebab kita diberi peluang untuk berunding, untuk menyelesaikan tanpa memberi pertimbangan daripada aspek perundangan dan sebagainya. Dan LDPRS ini merupakan salah satu kaedah bagaimana kita mencari penyelesaian. Dan dalam LDPRS ni ada 3 komponen yang penting. Betul. Yang pertama, bagaimana kita nak mengenal pasti kita punya isu-isu yang berbangkit dan juga bagaimana kita mengurus. Dan yang ketiga, nak menyelesaikan masalah tersebut. Apabila adanya LDPRS ini atau satu, in fact, Jabatan Perhubungan Pusat pun sedang berkukuhkan dari segi soal dasar dan juga mekanisme yang akan digunakan untuk kita realisasikan dalam kita punya urusan kerja kita, terutama dalam mengendalikan urusan pertikaian perusahaan. In fact, kita pun sebahagian daripada LDPRS itu ada juga mengandungi prosedur kilanan yang saya sebutkan tadi, grievance procedure, yang itu sebahagian daripada LDPRS, dan kita akan cuba promote di kalangan pihak majikan untuk menubuhkan ataupun untuk mengadakan mekanisme tersebut di peringkat organisasi masing-masing. I think the first step tu, langkah pertama itu, pertikaian itu sewajarnya diselesaikan di peringkat organisasi. Because masing-masing faham tentang apa sepatutnya budaya dia orang macam mana, dia punya environment dia, suasana kerja dia macam mana. Jadi apa-apa yang pertikaian yang berlaku dan sewajarnya di peringkat itu diselesaikan di peringkat syarikat. Kalau katakan masing-masing sukar untuk mencapai persetujuan dan perkara ini boleh diadukan disampaikan di Jabatan Perhubungan Perusahaan. InsyaAllah kita ada pegawai-pegawai kita yang saya rasa lebih kompeten. I think saya confident dengan pegawai-pegawai JPP yang kami pun telah diberi latihan yang secukupnya untuk menjadi konsulator, mediator yang berkesan. Dan saya rasa fungsi inilah yang telah memadu arah kita bagaimana kita boleh mencari jalan penyelesaian yang boleh memberi faedah kepada kedua belah pihak supaya masing-masing dapat berpuas hati dengan keputusan yang dibuat bersama. Okey, Tuan, sikitlah kalau kita boleh ceritakan kepada, khususnya pada kesatuan-kesatuan. Macam mana cara mereka nak memulakan perundingan tu? Maknanya kena berhubung dengan JPPM dulu ke, lepas mereka dah cari kena ada tempat yang sesuai ke, ataupun macam mana mereka nak berhubung dengan JPPM itu sendiri? Okey, untuk menyalurkan dia punya maklumat tentang ada apa juga isu atau pertikaian yang timbul. Berbagai saluran yang boleh dilakukan, terutama dari segi komunikasi secara fizikal, face to face. In fact, kita ada pegawai kita yang bertugas setiap hari. Mana you boleh walk in dan dapatkan khidmat nasihat dari segi perundangan, dari segi teknikal, bagaimana penyelesaian apa isu-isu yang berbangkit itu dapat disampaikan kepada kita untuk kita memahami fakta-fakta kes. Saluran-saluran lain kita boleh melalui media sosial, melalui email dan sebagainya. In fact, kita punya sistem baru sekarang ni yang diberi nama Industrial Relations Information System. Ataupun kita panggil IRIS. So itu pun telah kita tambah baik, and then dalam masa yang sama kita juga memberi kemudahan kepada pelanggan kita membuat capaian kepada perkhidmatan kita melalui perkhidmatan secara online. Dan saluran-saluran itu pun boleh digunakan untuk kita menyalurkan sebarang permasalahan yang berlaku di tempat kerja.
Okey, alhamdulillah banyak saluran sebenarnya yang banyak, kita sediakan. insyaAllah. Jadi pada kesatuan-kesatuan di luar sana, Ya. kalau nak mencari siapa yang boleh membantu kita sebagai dalam proses pertikaian ni, di sinilah yang Tuan sebutkan tadi, JPPM itu sendiri. Baik, bagaimana JPPM mengukur keberkesanan aktiviti keharmonian tu, Tuan? Dia ada ukuran dia ke macam mana? Okey, macam ni. Jabatan apabila sebut tentang keharmonian perbukan perusahaan, dalam preamble tu sekali lagi ada perkataan memupuk. Dia to nurture the keharmonian tersebut di tempat pekerjaan. Dan ini adalah satu inisiatif program yang berterusan, dan in fact kita tiap-tiap tahun pun kita terus mempergiatkan, terutama dari segi sifat-sifat untuk kita buat preventif punya langkah-langkah pencegahan, dan juga bagaimana kita mengendalikan urusan melibatkan pertikaian perusahaan. Antara yang kita buat ialah kita mengukuhkan dari segi dialog sosial. Dialog sosial ini merupakan salah satu daripada kaedah bagaimana kita merangsang komunikasi kita dengan pihak majikan atau kesatuan sekerja secara tripartite ataupun bipartite, antara jabatan dan sebagainya dengan individu, dengan kesatuan atau dengan majikan. Dan saya rasa dialog sosial ini merupakan salah satu daripada inisiatif, dan in fact KESUMA pun telah pun rectify Convention 144 tentang convention berkenaan consultations, tripartite consultation di bawah 144 punya convention. Dan saya rasa dia menitik beratkan tentang soal-soal rundingan, perbincangan, konsiliasi, mediation. Yang paling penting adanya platform untuk kita berbincang dan menyelesaikan apa juga isu-isu semasa yang berlaku. Di samping itu juga JPP sebagai salah satu daripada agensi mengukuasakan akta perhubungan perusahaan ini, kita pun memang adalah core anchor untuk akta tersebut. Kita definitely kita akan sentiasa berkomunikasi dengan atau berkomunikasi dengan pihak masyarakat industri tentang keperluan-keperluan dari segi pematuhan undang-undang dan sebagainya. Sebab apa, kalau kita dapat memahami dan mematuhi undang-undang itu, maknanya semuanya akan berada dalam keadaan stabil. Masing-masing tahu dengan fungsi dan peranan masing-masing. So undang-undang ini sebenarnya secara tidak langsung apabila dia dipatuhi, dia akan menjadi satu budaya, dan satu budaya yang masing-masing perlu menjaga keharmonian tersebut. Akan menjadi satu kelaziman di peringkat masyarakat industri. Yang itu yang kita nak. Itu sebabnya kita sentiasa nak memupuk keharmonian perusahaan itu. Sebab perusahaan ini merupakan keharmonian itu memang kita kena jaga dari semasa ke semasa, sebab dia boleh berubah. Dalam keadaan-keadaan tertentu, kadang-kadang ada isu-isu yang tak dapat kita selesaikan, maknanya belum lagi berunding pun. Kadang-kadang boleh menjejaskan sampai terhenti operasi syarikat. So I think itu tidak bagus sebenarnya. Bukan tak bagus sebenarnya, memang tak bagus pun. Tak bagus bagi semua orang. Maknanya daripada semua pihak, majikan juga tak bagus, pekerja, in fact daripada ekonomi negara pun. Kalau boleh kita elak terus. Kalau kita elak, kita elak. Dan saya rasa kita di JPPM ni sentiasa menekan kepada aspek tentang penyelesaian yang lebih efektif. Kita akan cuba approach yang baru yang kita rasa lebih berkesan untuk mengendali sesuatu isu. Kadang-kadang isu-isu ni nak kena ada pendekatan yang berbeza. Isu yang berbeza, kadang-kadang pendekatan untuk menyelesaikan dan mengenali ini kena berbeza. So yang itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah sekarang ni saya rasa pertikaian melibatkan pemberhentian penambatan kerja di bawah Section 20 pun kita telah mengendalikan lebih daripada 5,085 cases. Jumlah kes yang rasa saya itu adalah statistik pada 27 November 2025. Dan daripada jumlah tersebut 3,000 kes telah dapat diselesaikan secara runding damai. I'm talking about kalau keseluruhan kes itu diselesaikan, dia lebih kurang dalam 4,500 lebih. So, daripada 5,000, so pencapaian ni alhamdulillah saya rasa kita dapat mencapai mengikut sasaran yang ditetapkan, insya-Allah sampai hujung tahun ni kita akan cuba selesaikan yang terbaik. Daripada jumlah 3,000 itu 1,993 telah diselesaikan secara bayaran ex gratia.
yang melibatkan jumlah 71 juta. So maknanya tanpa melalui kerenah perundangan, litigasi dan sebagainya, kita berjaya menyelesaikan secara duri damai, melibatkan ex gratia sebanyak 71 juta. Dan ini bukan jumlah yang sedikit. So kita dapat sebenarnya kesannya cukup besar impact dia. Maknanya dia bukan saja pekerja berkenaan dapat dapat segera jumlah pampasan itu pulih, tapi dalam masa yang sama dia boleh menyebabkan kos perundangan. Kalau kita ambil kira sebagai asasnya, kalau kita bagi contoh satu kes, kalau kita buat melalui perundangan melibatkan kos lebih kurang 10,000. So kalau kita kata kendalikan ada 3 kes, kita boleh jimat lebih kurang 30 juta. Penjimatan berlaku di situ. Penjimatan berlaku di situ, namanya 30 juta. I think that is the very good sign. Kita akan cuba memperkasakan tentang soal penyelesaian yang efektif. Dan seperti mana saya sebutkan tadi, dari segi untuk memastikan sistem penyampaian kita berkesan, kita sentiasa memperkasakan dengan kita punya sistem kita, terutama dari segi iris yang saya sebutkan tadi. Dan saya rasa walaupun kita membayarkan peruntukan yang besar, tapi saya rasa itu merupakan satu cara bagaimana kita menyampaikan perkhidmatan secara berkesan kepada pelanggan-pelanggan jabatan. Dan pada tahun depan, sesuai dengan rancangan Malaysia ke-13, beberapa aspirasi yang ada dalam rancangan ke-13 selalu meletakkan tentang kehidupan yang bermaruah, dan juga pendapatan yang bermaruah dan sebagainya. Untuk bagaimana cara kita nak membantu pihak pekerja melonjakkan pendapatan mereka. So apa yang kita nampak ialah platform productivity tersebut. Dan kita start daripada akhir tahun ni, kita akan wawarkan program kita ini untuk menarik penyertaan daripada pihak majikan. Dan penyertaan daripada pihak majikan ini akan kita gunakan dan kita manfaatkan, dan kita akan coaching dia orang ni sampai dia dapat merealisasikan tentang kaedah dan pendekatan berkaitan dengan produktiviti, supaya dia dalam masa yang sama dia dapat meningkatkan prestasi kerja dan produktiviti di peringkat syarikat. Saya rasa ini merupakan salah satu aspek yang rasa saya perlu kita kena lakukan. Komplement apa juga dasar-dasar yang kita ada sekarang ini. And then InsyaAllah juga next year kita akan adakan workplace corporate engagement. Ini salah satu lagi daripada program yang kita akan pergiatkan next year. Maknanya kita sekarang ni kita akan turun padang. Kita akan buat lawatan daripada syarikat ke syarikat, dan terutama syarikat SME dan sebagainya. Dan kita akan cuba berkomunikasi, berdialog dengan diorang, turun ke padang, mendengar masalah mereka dan sebagainya. Dan kita akan cuba mencari jalan penyelesaian. Dan yang paling penting, kita dapat terus menyampaikan perkhidmatan kepada kita bagi masyarakat industri secara langsung. Dan kita nak berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak industri masyarakat industri tersebut, supaya mereka tidak ada halangan untuk kita adakan terus komunikasi dengan pihak JPP. Yang itu yang kita akan lakukanlah, insya-Allah. Dan of course banyak juga perkara-perkara lain yang kita nak laksanakan di bawah inisiatif di bawah rancangan Malaysia 13 nanti. Dan kita pun telah mengatur dan telah merancang program-program, insya-Allah dengan adanya penyertaan juga sokongan daripada semua pekerja, golongan pekerja, kesatuan sekerja dan juga majikan terhadap program-program yang akan dianjurkan oleh JPP. InsyaAllah kita akan dapat melaksanakan dengan penuh kejayaan dan dapat memberi manfaat kepada semua masyarakat industri, insyaAllah. Okey, Tuan. Satu penjelasan yang cukup panjang, teratur dan berinformasi sebenarnya di situ, Tuan. Maknanya selepas ni akan adanya program turun padang yang seperti Tuan sebut tadi, dan saya penuh yakin bila kita adanya program-program advokasi ini nanti, dia akan lebih memberikan penjelasan kepada kesatuan-kesatuan yang kata orang mungkin info tak sampai, mungkin info tak lengkap, tapi insya-Allah dengan program-program yang dirancang dan disusun atur pada tahun depan, insya-Allah dia akan beri lebih lagi banyak manfaat. Yang penting kita jangan terburu-buru
kita ikut kepada peraturan dan insya-Allah JPP sentiasa bersedia untuk kata orang sebagai platform keharmonian itu. Saya suka dengan ayat keharmonian itu tuan. Okey tuan, apa pendapat tuan tentang keperluan wujudnya hubungan harmoni itu tadi? Antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja di luar sana dalam memelihara keharmonian perusahaan itu sendiri. Sebenarnya keharmonian perusahaan ni perlu dirangsang. Apabila kita nak mengekalkan keharmonian tu, nak mewujudkan daripada ada yang tak ada, itu adalah satu cabaran sebenarnya. Tetapi kalau benda tu dalam acuan yang memang dah stabil dan suasana yang baik, cuma kita kena memupuk untuk terus konsisten. Harmoni itu terus konsisten. Dan bagaimana konsisten ini dapat dilakukan, itu adalah peranan antara majikan, pihak kesatuan sekerja dan pekerja itu sendiri. Masing-masing kena memainkan peranan dalam mengimbangkan kepentingan dalam masa yang sama, menjaga kepentingan masing-masing, tetapi demi untuk masa depan masing-masing. Kita mesti bersama dalam semua tindakan kita. Apabila kita duduk dalam satu-satu organisasi, termasuk di tempat pekerjaan, dan di mana di situ adanya kerjasama, saling berhubungan, saling bekerjasama, transparan dalam semua tindakan. Rasa saya insya-Allah masing-masing akan dapat memberi kerjasama yang baik ke arah untuk kita mengekalkan perhubungan perusahaan yang harmoni. Sebab of course lah dalam satu organisasi ini, kalau kata dalam satu keluarga pun, kalau tak ada pertikaian tu tak boleh lah kan. Luar biasa lah tu. Luar biasa. Tapi insya-Allah rasa saya perkara-perkara kecil ni kadang-kadang kalau dapat diselesaikan dengan lebih baik, insya-Allah dia akan lebih mengukuhkan lagi kita punya kebersamaan dalam sesuatu organisasi itu untuk terus kita harmoni. Yang paling penting kita masing-masing boleh jaga industri masing-masing dalam keadaan stabil. Sebab kestabilan organisasi ini penting. Kalau organisasi tidak stabil, macam mana you nak menumpukan terhadap production you, productivity you, fokus kerja you dan sebagainya. In fact nak leverage dia nak menjana keuntungan syarikat, menjana pendapatan pekerja itu akan terjejas. So kaedah yang paling baik tak lain dan tak bukan kita kena ada syarikat tempat kerja yang harmoni. Itu yang penting. Dan saling berkomunikasi itu. Baik, alhamdulillah. Tuan, ni barangkali soalan yang terakhir. Apa harapan tuan? Harapan saya, saya melihat keharmonian perhubungan perusahaan ini merupakan salah satu aspek yang perlu dijunjung, bukan saja JPP tetapi oleh pihak kesatuan sekerja dan pekerja dan juga majikan sendiri. Sebab saya melihat kepada perhubungan yang begitu unik di antara pekerja, majikan dan kesatuan sekerja ini. Mereka ini sebenarnya adalah saling bergantung antara satu sama lain, complement each other, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Itu asas prinsip yang pertama yang saya dapat lihat kepada benda macam itu. Dan yang kedua, maknanya kita melihat kepada JPP, melihat hubungan majikan dan pekerja kesatuan sekerja ini satu hubungan yang rasa saya memerlukan kebersamaan. Apabila berlakunya kebersamaan, maknanya aspek yang paling penting yang kita nak adakan adalah dari aspek bila ada kebersamaan itu maknanya perundingan. Kita boleh ada wujud dengan perundingan di mana itulah platform kita untuk menyelesaikan isu dan pertikaian dan membuat keputusan secara bersama. Itu yang nombor dua. Dan yang nombor tiga, saya rasa dia memberi manfaat dari segi apabila pihak majikan dan pekerja saling bekerjasama secara tidak langsung, sama-sama akan berganding bahu bagaimana untuk kita memberi manfaat kepada dua pihak. Contohnya majikan kalau produktiviti dia bagus, dia boleh meningkatkan dia punya profit, keuntungan dan sebagainya. Dari segi pekerja, kalau produktiviti dia meningkat, dia boleh leverage ataupun menjadi pendapatan yang lebih. So kedua pihak beruntung. Win-win situation. Win-win situation. Exactly. Benar. So the fourth thing yang saya nampak ialah bukan saja dia menjana pendapatan, tetapi dia boleh improve dia punya working condition. Maknanya you dah boleh menentukan dia punya cara kerja, suasana tempat kerja. Kita dah dapat keuntungan, masing-masing dah dapat faedah
of course masyarakat akan memberi fokus kepada organisasi tersebut, bukan sahaja majikan tetapi kesatuan pekerja ini sama-sama untuk menentukan perkembangan syarikat. Betul. Bagaimana kita boleh menentukan hala tuju syarikat untuk lebih maju. Lebih maju. Itu yang itu. Itu sebabnya saya ambil kesempatan ini jugalah. Betul. Saya nak mewarkan juga tentang apa yang kita sebut ialah IHI Index. IHI Index ini adalah merupakan salah satu daripada produk GPP. Dan dia ini sebenarnya adalah tercetus daripada ilham kita dengan wujudnya World Competitiveness Index. Sebab antara elemen yang ditanya dalam itu adalah berkaitan dengan hubungan majikan dengan pekerja. So kami JPPM ni, why not kita wujudkan satu indeks untuk menilai dan menentukan tahap keharmonian di tempat kerja sesuatu organisasi. So apa yang JPP buat ialah kita start daripada tahun 2014 kita dah start membangunkan dia punya dimensi dia dengan instrumen dia, bagaimana kita boleh ni, dan kita buat ujian macam-macam ujian kita buat untuk memastikan kita dapat mengeluarkan satu produk yang begitu kukuh, yang sama standard indeksnya dengan di peringkat, kalau boleh di peringkat antarabangsa. So apa ni yang menariknya, kita telah pun memperolehi MIPO, harta intelektual kita telah diperolehi daripada MIPO pada tahun 2019, tak salah saya. Dan saya rasa instrumen yang ada dalam IHI Index ini kita akan gunakan untuk menilai tahap keharmonian, bukan saja di peringkat organisasi, tetapi mungkin di peringkat negeri, ikut zon, mungkin ikut sektor, dan juga mungkin di peringkat nasional, dan in fact di peringkat nasional pun. Dan kita telah pun membangunkan 5 dimensi dengan disokong dengan 24 instrumen. Dan instrumen ni dalam bentuk kita demonstrate dalam bentuk kita punya questionnaire. Dan setiap dimensi yang saya sebutkan tadi akan ditanya dengan soalan-soalan dia. So nak melihat dari segi dia punya hubungan memupuk di macam mana, keterhubungan dia macam mana, aspek saling bekerjasama, saling berdamai dan bertanggungjawab. Itu 5 dimensi. Dan kita develop dia punya instrumen itu bagi menyokong ke semua instrumen itu. So daripada itu kita buat penilaian. Kita menilai tahap keharmonian tempat pekerjaan dan sebagainya. In fact pencapaian pada tahun 2024 ya, di peringkat nasional telah mencapai kepada 83.6%, melonjak 4.7% daripada 79.8%. Itu merupakan satu peningkatan. Dan saya rasa apabila kita dah capai pada peringkat tersebut, kita yang paling penting cabaran maintain. Betul. Macam mana maintain dan macam mana kita nak melonjakkan lagi dia punya pencapaian. Dan sebanyak dalam rancangan dari tahun 2024 sampai kepada peringkat yang kita dapat buat penarafan itu, kita telah melibatkan untuk menguji kita punya tahap keharmonian di peringkat nasional dan negeri dan sebagai organisasi ini, kita melibatkan 804 syarikat dengan melibatkan 33,759 syarikat. Responden. 33,000 responden ini akan memberi maklum balas bersama dengan pihak majikan. Betul. So kita tak boleh dapat daripada majikan aja. Betul. Kita kena dapat pekerja. Dua-dua pihak. Betul. So untuk nak menggambarkan dapatan kita lebih seimbang dan memastikan bahawa sampel kita mencukupi untuk kita menentukan taraf tahap keharmonian perhubungan perusahaan. In fact pada tahun 2024 juga sebanyak 780 syarikat telah menerima kad laporan, manakala 336 syarikat lagi telah diberi sijil penarafan perhubungan perusahaan. Saya rasa banyak manfaat kalau you dapat sijil macam ini. You boleh pamerkan di tempat organisasi masing-masing. In fact bila kita tengok macam tu, sijil ini memberi value added atau nilai tambah kepada syarikat berkenaan.
supaya mungkin akan datang dia akan menarik minat investor luar datang untuk melabur. Oh, syarikat Miller Harmony. Rupanya tak ada masalah ambil syarikat ini. In fact, job seekers pencari kerja pun berminat bekerja di syarikat begini. Betul. So I think inisiatif yang kita buat ini memang saya rasa sesuatu yang amat-amat memberi manfaat kepada pihak majikan dan pekerja. So saya menyuruh pihak majikan khususnya cuba dapatkan penarafannya tersebut. Definitely saya garanti dia akan memberi nilai tambah kepada reputasi dan juga image syarikat berkenaan. Itu harapan saya lah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Aminuddin selaku Ketua Pengarah JPPM. Dan saya fikir banyak perkara yang telah pun dikongsikan, banyak isu-isu yang telah pun dibangkitkan, banyak program-program aktiviti advokasi yang telah pun disediakan sebenarnya oleh JPPM, khususnya untuk dua pihak tadi kita sebut pekerja, kesatuan dan majikan. Yang penting adalah kita mewujudkan keharmonian, tuan. Bila keharmonian itu wujud di tempat kerja, insya-Allah yang positif semua akan berlaku. Insya-Allah. Produktiviti akan meningkat, keuntungan pun akan meningkat. Itu yang kita nak. Baik, tuan-tuan dan puan, kepada penonton di podcast, sekali lagi terima kasih kerana setia bersama podcast Kesuma Jiwa. Dan insya-Allah kalau diberikan kelapangan kita berjumpa pada episod-episod yang akan datang. Sekali lagi kepada Tuan Ketua Pengarah kerana sudi menjadi tetamu podcast Kesuma Jiwa untuk kali ini. Sekian daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.